Hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita akan buat SBP 2023 Matematik Kertas 1. So, let's go untuk soalan yang pertama. Yang pertama, bundarkan 0.0897 betul kepada dua angka bererti. So, bila kita nak cakap pasal pembundaran ni kan, ada dua yang kita kena tahu. Terutama pasal signifikan figure kan, angka bererti. So, dia macam ni. Hampa ingat Uno buat dua kali. Uno ni yang ada titik, yang ni tak ada titik. So titik ni masuk apa? Titik ni maksud dia titik perpuluhan lah. Perpuluhan. Okay, so kalau tak ada titik perpuluhan, kosong depan dan kosong belakang kita tak kira. Tapi kalau ada titik perpuluhan, kosong depan sahaja yang kita tak kira. Selepas nombor, kosong dekat selepas nombor tu kita akan kira. Contoh 0.080. So bila ada titik perpuluhan, kita tak akan kira yang depan nombor. Yang ni yang kita kira. So dia ada dua signifikan figure ataupun dua dua angka bererti. Contohlah kita ada 0580. So kan kita cakap tadi kalau dia tak ada titik perpuluhan, kita tak kira langsung kosong depan belakang kan. So dia ada berapa? Dia ada dua signifikan figure kot lah, ataupun dua angka bererti. So berbalik pada soalan ni, dia kata bundarkan yang ni kepada dua angka bererti. So kita tak tengok depan dah kan. So, tengok pada sini lah 1, 2. So nombor selepas 9 ni yang kita nak tengok. So disebabkan dia lebih daripada 5, so kita kena tambah 1. So dia akan jadi 0.090 sebab 9 tambah 1 kan 10. So 10 tambah 1 ni jadi 9. So jawapan paling tepat adalah 0.090, 2 titik perpuluhan. Kalau kita ambil B 1 titik perpuluhan je, tak boleh lah. Kita kena ada 2 titik perpuluhan. Soalan yang kedua, diberi M5 sama dengan 3 darab 5 kuasa 4 tambah 2 darab 5 kuasa 2 tambah 5 tambah 4. So tentukan nilai M. So kita tengok dulu pilihan jawapan. So kita ada 3, 2, 0, 4, 3, 2, kuasa 4. Okey. Berdasarkan sini, kalau kita tengok kat sini kan, the highest kita punya kuasa adalah 4. So kita bermula pada 0, 1, kemudian 2 kan. Lepas tu 3 tak ada. Lepas tu ada 4. So total nombor kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 nombor, betul tak? Logically. So kat sini ada 4 nombor. 1, 2, 3, 4. Tak boleh lah. Sini pun sama. 1, 2, 3, 4. Tak boleh. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dua yang ni adalah sama. So antara C ataupun D. Okay, itu yang pertama. Yang kedua pula set. Okay, yang kedua, hampa tengok kat sini. Sini dia bagi 5 kuasa 2. Sini 5 kuasa 2. Tapi kita tak ada 5 kuasa 3. So mesti 5 kuasa 3 ni kosong. Faham tak maksud kami? Okay, dia macam ni. Okay, kita list dulu. Daripada 5 kuasa 4 ni kan the highest. Yang duduk depan kali ni, ni paling highest. Dia tak ada dah 5 kuasa 5, tak ada. So ni paling highest 5 kuasa 4. So kita list sampai ke belakang. 5 kuasa 3, 5 kuasa 2, 5 kuasa 1 dengan 5 kuasa 0. Okey, kemudian kita letak nombor yang dia bagi. Contoh 5 kuasa 4 adalah 3. Kemudian 5 kuasa 3 kan dia tak bagi kan. So kita biarlah, biar tu kita anggap sebagai kosong. 5 kuasa 2 dia bagi berapa? Dia bagi 2 kan. So kita letak 2. 5 kuasa 1 ni lah 5 kuasa 1. So jadi 5. 5 tu 5 apa dah? 5 kuasa 1 sama dengan 5 kuasa 1 sama dengan 1 lah. Sebab apa 5 kuasa 1 sama dengan 1? Sebab kita padam. Okey. 5 kuasa 1 sama dengan 5 kan? Sebab tu lah dia buat 5 kat sini. Dia ibarat 5 kuasa 1. Boleh faham tak? Kalau yang ni 5 kuasa 2. So yang ni 5 kuasa 1 lah. Dia semakin ke belakang, nombor dia semakin kecil. So sini 5 kuasa 1. So kita akan dapat berapa? 1. Sorry. 1. So 5 kuasa 0. 5 kuasa 0 apa? 4 kan? 4. Ada orang confuse. Kenapa? Apa nama dia tu? 5 ni tak letak sini 5. The reason kenapa kita tak letak sini 5, kita letak dia 1, sebabnya 5 kuasa 1 sama dengan 5. That's why lah. So dia ibarat macam ni, 1 darab 5 kuasa 1. Boleh faham tak? Dia ibarat yang ni. Tapi tu tak letak daripada dalam ni. Kami tak marah tau. Sorry.
So bila kita dapat dekat sini, so kita dapat dia 0, 2 atau 4, kita carilah kat pilihan jawapan. So kita dapat jawapannya adalah D. Okay, kita tengok soalan yang ketiga. Sebanyak 20 pepejahan logam berbentuk kubus. So kubus bentuk macam ni kan, dengan sisi 5 meter. So sisi setiap satu ni 5 telah dileburkan. So dileburkan ni maksudnya apa? Dileburkan ni maksudnya dicair lah. Lepas tu untuk membentuk 400 buah pepejahan sfera yang sama. Lepas tu hitung isi padu dalam sentimeter padu setiap pepejahan sfera itu. So dia bagi kita tadi meter, so dia minta kita tukar kepada sentimeter. So kita buat siap-siap lah. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Tapi kalau 1 meter square, dia akan sama dengan berapa? Dia tak jadi 100 sentimeter square. Tak boleh. Sebab apa? 1 meter square ni ibarat 1 meter darab dengan 1 meter. So dia ibarat apa? Dia ibarat 100 cm darab dengan 100 cm. Faham tak? So dia akan dapat 1, 2, 1, 2. So dia ada 4 kosong. So 1 meter square sama dengan 10 darab 1 darab dengan apa benda ni? 1 darab dengan 10 kuasa 4 sebab ada 4 kosong. So okay, benda apa akan cakap? Okay, tak apa, kita kira dulu. Dia bagi 20 pepejahan logam berbentuk kubus. So kita kira dulu isi padu untuk kubus yang telah dicairkan tu. So 5, kan dia kata sisi 5, 5, 5 kan, yang ni kan. So ibarat 5 kuasa 3 lah. Ataupun kalau nampak nak buat 5 darab 5 darab 5 pun sama je. So kita akan dapat apa? 125 kan. Okay, 125 ni untuk satu kubus. Sekarang ni dia bagi berapa? Dia bagi 20 kubus. So 20 darab dengan 125. So kita dapat 5, 10, 1, 2, 2, 4, 5, 1, 1 1, 2, 2. Okay, dapat 250. Lepas tu kosong kat belakang ni kita tak. So dapat 2500. Ataupun guna je kalkulator hampa. So akan dapat 2500 juga kan. Lepas tu okay, yang ni adalah isi padu dia. Isi padu dalam apa? Dalam meter cube. So kita buat kat sini 2500. Kemudian kita kena bahagi dengan berapa tadi? Dia membentuk 400 buah pepejahan sfera yang sama. So kita kena bahagi dengan 400 lah. So kita bahagi 400, kita buang kosong, kita buang kosong. So 25 bahagi 4, kita akan dapat 6.25. Okay, so kita dapat 6.25 meter cube. Masih lagi dalam meter. So apa yang kita perlu buat adalah kita nak tukar meter cube kepada sentimeter cube. Kan tadi kan bagi tahu kan, kalau meter square dia akan jadi contohlah 1 meter square ibarat dengan 1 darab 10 kuasa 4 sentimeter square. So kalau kita buat 1 meter padu, dia ibarat dengan 1 darab 10 kuasa 6 sentimeter padu. Dia macam mana? Kalau sini 2, sini jadi 4. Meter nak ke sentimeter, dia darab 2 macam tu. Tapi itu secara nak apa? Kaedah mudah lah. Tapi kalau nak juga penjelasan secara total, yang kita tengok tadi tu lah. Kalau 1 meter square, dia kan ada 1 meter darab 1 meter. So kalau lah kita nak buat 1 meter cube, jadi dia akan jadi 1 meter darab 1 meter. Lepas tu kita akan dapat dengan 1 meter. So diibarat dengan 100 cm darab 100 cm darab 100 cm. So kita ada 2, 4, 6. So kita ada 6, 10. 10 tu ada 6. Sebab tu kita dapat dengan 10 kuasa 6. Macam tu lah. So mana tadi? Mana jawapan dia? Hilang dah. Oh ni. So kita dapat 6.25 kan. Betul kan, kita kena tukar kepada sentimeter cube. So kita akan dapat 6.25 darab dengan 10 kuasa 6. So cari. So yang ni dah salah lah. So jawapannya adalah D lah. Kalau negatif maksud dia daripada sentimeter nak ke meter. So kita tengok soalan yang keempat. Raja 1 menunjukkan dua poligon sekata EFGHJKLMN dan EFPQR. So mana dia? Oh ni je. So kita ada macam yang ni, lepas tu dia total yang ni. Dia tanya tentukan nilai X. Kita akan padam dulu. Padam. Dia suruh cari nilai X. So mana X? Ini adalah X. Kita nak cari yang ni.
So apa yang kita boleh buat? Yang pertama, kita cari dulu sisi yang besar ni. Semua ni sisi dia sama panjang. Sebab apa sisi dia sama panjang? Sebab dia adalah poligon sekata. So macam mana kita nak cari sisi panjang? Mudah je. Kita buat n tolak 2 darab dengan 180. Tapi kalau kita buat yang ni, kita akan dapat apa? Total interior ataupun total dalaman. Untuk kita dapat setiap satu total dalaman ni, kita kena bahagi dengan sisi dia. So contohlah yang ni berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ada 9 sisi. Allah, ada 9 sisi. So kita buatlah 9 tolak 2, lepas tu darab dengan 180. Lepas tu kita bahagi dengan 9. So 9, 8, 7 darab 18 bahagi 9. So kita akan dapat 140. So maksud dia setiap sisi ni 140 lah. Okay, lepas kita dah label semua 140 ni supaya kita mudah lah kan. So sini pun 140. Kita label dulu, hari kita fikir lagi. Okay, label 140. Alright, jadi kita dah tahu dah total semua 140. Sekarang ni kita nak kira dalam ni pula yang bentuk pentagon ni. So sama juga konsep dia. So kita buat 5 tolak 2 5 tolak 2 darab dengan 180 bahagi dengan 5. So kita akan dapat, kalau hampa hafal, kita akan dapat 108. So sini adalah 108, sini pun 108, sini pun 108. Sekarang ni kita nak kira sisi tepi ni. Ini kan total dia 140. Tapi kita dah tahu dah sini adalah 108. Sekarang ni nak bagi warna berbeza supaya hampa nampak. Sekejap Sekejap. So kejap. Ni 108. Okay, warna berbeza. So hampa lagi nampak lah. Lepas tu sini 108. So the remaining adalah kita kena buat 140 tolak 108. So 10/8 2 jadi 3. So sini adalah 32. Sini pun 32. Okay, now kita kira pula total R dekat sini. Yang sini pula kita kira. So semua total adalah 360 kan, satu bulatan. So 360 tolak dengan 65, kita akan dapat 95. Jadi 5 tolak 6 9, jadi 295. Lepas tu kita tolak dengan 108. Apa boleh guna kalkulator? Kalkulator kami jauh sikit. So 8 tambah 8 16, so 7 lah. 7 15 jadi 8 2 1. So sini akan hilang 187. Oh, by the way kami lupa nak label ni 140. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok kat sini, dia ada berapa bucu untuk yang ini, LMNER ni ada berapa bucu? So ada 1 bucu, 2 bucu, 3 bucu, 4 bucu, lepas tu 5 bucu. So apa yang kita boleh buat? Kita tolak So kalau 5 bucu 5 tolak 2 darab dengan 180, kita akan dapat 540 kan. So ni pentagon total dia adalah 540. So 540 hampa tolak dengan remaining yang ada ni, yang kita kira tadi tu, yang 140 semua tu untuk dapat X. So 540 tolak 140 tolak 140, betul tolak apa lagi? Tolak 187. Lepas tu tolak dengan 32. So 540 tolak 140 tolak 187 tolak 32. So kita akan dapat 41. So jawapan kita adalah C, 41. Kita tengok soalan yang kelima. Rajah 2 menunjukkan pelan sebuah kolam berbentuk bulatan. Titik E merupakan pusat bulatan dan dinding lurus EFG menyentuh kolam itu pada titik F. Lepas tu tak ada apa dah. Diberi bahawa EFL ke 78 dia bagi tahu dah, dan KLF 63. Hitung nilai X. So mana X, kita label dulu mana X. So sini X. Boleh kita padam sini. Allah, kita padam ini. So kalau kita tengok kat gambar ni,
benda pertama yang hampa perlu ingat dalam otak hampa, bila kita nampak ada bulatan, kemudian ada tangent, hampa siap-siap lah lukis kat tepi tu bentuk segi 3. Kemudian hampa buat macam ni, bucu luar dengan bucu dalam. So bucu di luar dengan bucu di dalam ni nilai dia sama. Contohlah sini nilai dia 30, so automatik dalam ni pun 30. Dia sama lah kalau contoh dekat belah sini pun. Contohlah sini kita dapat 70 lah, 20 contohlah kan. So sini pun 20, dia macam tu. Dengan syarat dia punya apa ni kita panggil sisi luar, and then dia ada tangent. Sisi luar dengan sisi dalam. Lepas tu ada dia ada garisan kat tengah kan. Total kat sini adalah 90 darjah. Alright, so kita tengok kat sini. Macam dekat sini pula, sini dia bagi 78 dekat sini, ni dekat luar. So automatic the whole sini akan jadi 78. Okey. Dia yang pertama Ustaz. Nampak serabut. Kita tengok pula yang kat sini. Kalau apa perasan kan, sekejap. Dia bagi kat kita dari K ke titik O, daripada bucu K ke titik O, satu garisan. So automatically apa yang kita boleh nampak adalah kalau kita tarik ke sini, tarik ke F, maksudnya daripada F ke titik tengah, dia akan jadi segitiga sama kaki, which mean nilai sini akan sama dengan nilai sini. Boleh faham tak? So sekarang ni kita dah tahu dah sini 78, betul tak? Ni 78. So automatically kalau sini luar 78 berdasarkan gambar ni, so dalam pun 78. So maksud dia ada total here X campur sikit warna ungu sikit ni, dia akan dapat apa? 78. Tu yang pertama. Yang kedua, kita tengok pula total semua ni adalah 90 darjah kan. Maksudnya sini ke sini pun sama 90 darjah. Ya, mesti apa serabut kan. Kita buat macam ni. Satu per satu. So kami buat macam ni. Tadi kami habaq kan, kalau kita ada garis macam ni daripada titik yang tangent kena kepada center, kita boleh buat 90 darjah. So boleh kita apply dekat benda ni, kita buat 90 darjah. So bila sini 78, remaining dekat sini adalah 20 apa? 20 90 tu 70 apa? 90 tolak 78, kita akan dapat 12 kat sini. Okey, sini kita dapat 12. Kemudian ini nilai dalam. Kemudian kalau kat luar dia, sinilah. Terlebih pula. Sini kat luar dia ni akan jadi 63 lah. Logik tak? Kalau dalam dia 30, luar dia 30. So kalau dalam 63, luar dia 63. Kalau sini 78, dalam dia X ni, total X campur warna ungu ni adalah 78. So kita dah tahu sini 63. So the remaining kat sini adalah berapa? So kita guna kalkulator, 90 tolak 63, kita akan dapat sini 27. Bila kita tahu sini 27, automatically kita tahu kat sini 27 juga, betul tak? Sebab kan segitiga sama kaki. Kemudian kita kira lah 78 tolak 27. So 1 tolak 2, 51. So jawapan kita adalah A, 51. Kita sambung soalan yang ke-6. Rajah 3 menunjukkan dua oktagon yang dilukis pada satu sata ke atas. So ni adalah transformasi kan. So sebenarnya oktagon 2 adalah image bagi oktagon 1 di bawah satu transformasi. Huraikan selengkapnya transformasi tersebut. So benda pertama, kalau kita dapat soalan transformasi ni, kita kena determine dulu siapa objek, siapa image. So dia kata oktagon 2 adalah image. So 2 ni adalah image, ini adalah objek. Maksud dia daripada gambar ni kita akan tukar kepada gambar ni. Macam tu lah. Lepas tu dia tanya pasal transformasi. Okey, kita ada 4 transformasi kan. So yang pertama kita ada translasi. Yang kedua kita ada pembesaran. Pembesaran. Lepas tu kita ada pantulan. And then kita ada putaran. Ataupun dalam BI yang ni translation, apa tahu kan? Translation, pembesaran enlargement. Lepas tu pantulan reflection kot.
reflection. Lepas tu putaran, rotation. So apa yang cikgu kami ajak dulu, setiap kali kita dapat soalan ni, kita determine dulu. Yang pertama kita determine sama ada dia objek ataupun image. Yang kedua kita determine dulu antara empat ni manakah satu dia tu. Faham tak? So kalau kita tengok kat sini, kalau pembesaran, kalau pembesaran enlargement, dia punya size dia akan berubah kecil, besar kecil. So kalau kita tengok dekat dua gambar ni, yang ni dengan yang ni, tak ada beza perubahan size pun, size dia sama. So kita tahu lah pembesaran salah lah. So kita dah boleh padam. Padam nampak pening. So boleh padam. Okey, yang kedua kita tengok pula sama ada dia translasi ke tak. So kalau translasi, dia punya bucu akan sama. Dia akan duduk contoh lah kat sini kan. So ending dia pun macam duduk kat sini juga. Dia bukan tiba-tiba pusing duduk kat sini. So kalau pembesaran kalau translasi ni dia benda nak kata orientasi dia tu dia tak sama. Orientasi dia tak sama, tapi dia punya ni bucu dia tu mesti ending pada tempat yang sama. So translasi ni salah lah. Bukan salah lah, maksud dia tak ada kena-mengena dengan apa yang kita nak bincang sekarang ni. Okay, lepas tu hampa tengok pula sama ada dia pantulan ataupun putaran. So macam mana kita nak beza dia? Kalau pantulan, dia punya ni kan cermin kan. So bila cermin kan reflect macam tu. So garisan dia mesti macam ni. Dia straight macam tu. Kalau putaran pula, kita ada dua, putaran 90 darjah dengan putaran 180 darjah. Putaran yang paling senang kita tahu adalah putaran 180 darjah. Sebab apa? Dia akan intersect ataupun dia akan berkumpul pada satu point sahaja. Tak kisahlah point tu dekat kedudukan koordinat berapa pun, tapi dia dekat satu intersect saja. Tapi kalau 90, contohlah kita intersect kat sini, tiba-tiba dia kat sini, lepas tu kat sini. So dia macam dia macam banyak point lah, banyak point. So yang pertama kita kena pasti sama ada dia pantulan ataupun tidak. Kalau dia putaran, kita tengok dia 180 ke tak. Kalau dia bukan, automatik lah 90. So kalau tengok kat sini, kita tengok kat gambar ni, kita cari dulu titik ke titik, and then kita kena buat garisan. Kalau pantulan dan putaran ni, dia kena buat apa? Dia kena buat garisan. So apa kena ambil pembaris lah. So contoh kita buat. So ini titik yang pertama yang kita nak cari, and then ni titik ending dia kan. So hampa tengok lah, ni titik yang bucu tajam kan. Yang ni pun bucu tajam. So kita tarik dia sekali. So dia kena macam ni. Macam tu. Okey. Lepas tu yang kedua, contohlah kami nak ambil titik yang ni dengan yang ni. Apa kena bagi titik sama, tak boleh duduk suka hati je. So kami tarik P dekat tak sampai pula. Ambil kurang ni. Okey. So titik yang kedua. Hampa nak ambil beberapa titik pun tak apa. Kalau kami ambil 3 lah, supaya kami macam betul-betul yakin. Kemudian kita ambil titik yang sini pula, hat ni dengan hat ni. So kita tarik, dia akan jadi seolah-olah macam ni. Macam tu. Tarik panjang pun tak apa. So bila tengok kat sini, ini adalah intersection yang sama betul tak, sebab dia berkumpul pada satu tempat. So ini adalah putaran 180 darjah pada koordinat berapa? Kita tengok koordinat 0, 0. So Allahu Akbar. Lepas tu kita buat So pantulan salah lah. Kita punya adalah putaran kan. So putaran 180 darjah betul pada pusat 10. Okey, salah. So putaran 180 pada asalan tu maksudnya 00 lah. Kita tengok soalan yang ketujuh. Darjah 4 menunjukkan dua sisi 4 J dan K yang dilukis pada suatu sata kertas. Sisi 4K ialah image. So cari dulu mana K? Ni K. Image. Oh by the way, disebabkan ini image, maksudnya J ni objek kan. So bila J tu objek, image dia kecil. Bila image tu kecil, image kecil, so kita punya faktor skala kita akan dapat apa? Akan dapat negatif. Tu je nak beritahu. Lepas tu di bawah satu pembesaran. So dia kata tentukan faktor skala dan pusat pembesaran. Okey, sekarang ni kita dah tahu dah, kalau image kecil, kita punya faktor skala akan negatif. So kita padam, kita pangkal mana yang bukan negatif. So B salah dengan D pun salah. So antara A ataupun C. Lepas tu kita tengok pusat pembesaran dia sama ada kosong negatif ataupun negatif kosong. Ni kita boleh try and error tau sebenarnya, tapi tak apa. Kita kira je.
So kita ambil pembaris, ini kena guna pembaris. So hampa kena letak dia punya bucu dia kena dengan bucu yang kita nak. Contoh macam yang ini, bucu ni dengan bucu yang ujung ni. Lepas tu kita ambil bucu yang tajam ni, kita dengan bucu yang atas ni. Lepas tu kita ambil apa lagi? Yang tepi ni kita kena sini. So kalau kita tengok kat sini, yang kena kat sini ni, inilah dia punya, kita panggil apa? Pusat pembesaran dia. So pusat pembesaran dia adalah -1,0. So jawapannya adalah C. Sama soalan yang ke-8. Rajah 5 menunjukkan suatu bentuk terselasi yang terdiri daripada heksagon yang dihasilkan dengan transformasi isometri. So again, ni soalan isometri kan? Isometri, soalan transformasi. Tadi kami cakap apa? Bila kita jumpa dengan soalan transformasi, kita kena ingat dua benda, betul tak? Yang pertama adalah kita determine dulu dia punya support object, support image. Yang kedua kita tulis lah pantulan. Lepas tu pembesaran. Lepas tu translasi dengan putaran. Okay, kita buat satu persatu dulu. So dia bagi kat kita bentuk terselasi. Bentuk terselasi ni maksud dia bentuk yang berulang-ulang kan. And then dia bagi kita transformasi isometri. Isometri ni maksud dia apa? Maksud dia adalah dia punya size tak berubah. So bila size tak berubah, kita tahulah dalam dua perkara yang kita sebut ni, kita boleh buang satu benda, iaitu apa? Iaitu kita buang pembesaran. So maksud dia lagi bila kita punya soalan, dia mesti berkaitan dengan sama ada dia nak yang ni ataupun dia nak yang ni. Itu je. So satu tips, kalau kita nampak bentuk terselasi ni kan, bentuk terselasi cikgu kami ajak, kalau nampak dia bentuk terselasi, kita akan selalu jawapan kita translasi. Translasi ni maksud dia nak kata bentuk dia macam daripada bentuk macam ni, sekali pun dia lukis bentuk yang sama macam ni. Dia duplicate. So bila dia duplicate, kita panggil dia sebagai translasi. So dia minta apa? Apakah transformasi yang terlibat dalam menghasilkan bentuk S daripada bentuk R? So mana bentuk S? So ni S adalah image kan, yang ni R adalah object. So tadi kita cakap dah, bila kita cakap pasal transformasi, terselasi equals dengan translasi. So automatik kita tahu daripada R nak ke S, ini adalah translasi. So jawapan kita adalah pantulan salah, translasi lah. Putaran salah, semua di atas salah. Kalau hampa tengok kat sini kan, hampa boleh nampak dah, tak ada satu pun yang berkaitan dengan pembesaran, tak ada satu pun. So which mean bila kita jumpa perkataan isometri, dia size dia tak berubah. So kita dah boleh buang perkataan pembesaran kat situ. Kita tengok soalan yang ke-9. Rajah 6 menunjukkan suatu graf fungsi kuadratik. So dia tentukan persamaan paksi simetri. So dia bagi kat kita je nak paksi simetri. Paksi simetri ni apa? Paksi simetri ni had tengah-tengah. Kat tengah-tengah ni maksud je nak koordinat kat sini lah. So dia nak X berapa kat sini, Y tak isyarat dia sebab dia tak minta kan. Okay, ni kita panggil dalam bahasa Inggeris turning point. So turning point dia ada dua cara. Yang pertama, cara kita buat negatif B over 2A. So B ni daripada mana? Dia asalnya daripada equation AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So B ni merujuk kepada yang ni, A ni merujuk kepada A ni merujuk kepada A ni, macam tu. Tapi untuk soalan yang ni, dia tak bagi kat kita equation ni, dia tak bagi langsung. So kita tak boleh dah guna cara ni. Kita kena guna cara yang kedua. Cara yang kedua adalah, yang pertama kita cari dulu intercept. Allahu Akbar. Kita cari dulu X intercept yang pertama dengan X intercept yang kedua. Maksudnya kita minta cari punca-punca lah. So dia bagi kita punca dah kat sini. Ni punca yang pertama, ini punca yang kedua. Lepas kita dapat punca, kita kena buat apa? Yang ni tambah yang ni, X1 tambah X2 per dengan 2, sebab kita nak dapat kat tengah-tengah ni. So kita akan dapatlah dia punya koordinat X tu, ataupun kita panggil S intercept lah. So kita buat negatif 3 tambah 5 per 2. 5 tak 3, 2 bagi 2 sama dengan 1. So X sama dengan 1.
Soalan yang ke-10 diminta ringkaskan. So, kita darab masuk dululah. Ni potong-potong jadi M 4 jadi 2. So, MN2 per dengan yang ni pun kena darab dengan had bawah ni pun. Tahu? Kalau hampa tak darab lagi, jadi apa? Jadi salah lah. So, 1 per -1 sama dengan N negatif 1 per 2. Budak-budak. Ini kan darab, betul ya? Nanti 1 per 2. Lepas tu, darab dengan M 5 per 2, darab dengan N 1 per 2. Okey, kita selesaikan M dulu lah. So, M1, sebab dia tak ada apa-apa kan. Tadi kan so kiranya 1 lah Allah. So, kiranya 1 lah. M1 tambah dengan 5 per 2. Lepas tu N 2. Lepas tu tolak. Kita ambil yang bawah ni. Tolak negatif 1 per 2. Kalau dibahagi kita kena tolak. And then dah bagi siap-siap negatif kan. So, letak je lah. Tak payah ubah apa-apa. Tu tambah dengan 1 per 2. So, kita ambil kalkulator. 2 kali 1 2. 2 tambah 5 7. So, M5 7 per 2. Lepas tu N2 tambah 1 per 2 tambah 1 per 2. Tambah 2. 2 tambah 2 jadi 2. Tolak jadi tambah 2 tambah 1 per 2 tambah 1 per 2 ibarat dengan 3 lah kan. So N3. So M7 per 2 N3 ada tak? Jawapan dia adalah A. Soalan yang ke-11, soalan 7 menunjukkan sebuah segitiga RST. So diberi nisbah RS kepada ST kepada T R adalah 1, 2, 1 per 2. So kita buatlah nisbah R ke S. R ke S dia bagi kita 1. Lepas tu S ke T dia bagi 2. Yang ni 1 per 2. So dia kata hitung perimeter dalam sentimeter segitiga RST. Okey, yang pertama kita tengok dulu semua ni sentimeter ke? Okey, dia bagi kita semua sentimeter. So apa yang apa boleh buat? Apa buat macam ni? 1, 2, 1 per 2. Ini adalah pengkadaran. So ini adalah RS kan? RS, ini apa buat ST, yang ni pula TR kan? So kita label mana yang kita tahu. Contoh macam kat sini kita tahu T ke R ataupun R ke T kan ialah 3 per 2. So kita buat 3 per 2 kat sini. Had 2 ni, yang ni kita tak tahu. Tak apa, it's okay. Sekarang kita tengok dulu. Macam mana 1 per 2 nak ke 3 per 2. Kita kena buat apa? So cara mudah dia adalah 3 per 2 bahagi 2 lah. Hampa akan dapat apa? Hampa akan dapat 3 per 2 bahagi 1 per 2, 64. So maksud dia 2 darab 64, 1 darab 64. Faham maksud kami? Maksud dia 1 per 2 darab dengan 64, hampa akan dapat 3 per 2. Cara mudah dia kalau hampa tak tahu sangat, hampa buatlah 3 per 2 bahagi dengan 1 per 2. Hampa akan dapat 64. So 2 darab 64 sama dengan 4 kali 2 8, yang kali 12 1 2 8. Lepas tu yang ni pula 64 lah. So dia minta kira perimeter. So hampa tambah lah semua. 4 tambah 8 4 6 dan tambah 8 sama dengan 14. Lepas tu 1 7 8 10 12 2. So kita akan dapat 2 2 4. So jawapannya adalah C.